Hai semua, dalam video vlog kali ini kita akan pergi ke Kuala Kangsar untuk staycation dan juga ambil respect collection untuk larian yang tiap tahun kita orang pergi, iaitu larian Hari Keputeraan Sultan Nazir Shah. Masih dibuat di Kuala Kangsar. Ada satu kali je rasanya 2 tahun lepas dibuat kat Taiping, memang tak best, barai. So dia comeback balik di Kuala Kangsar. So sebelum nak ke Kuala Kangsar tu, kita akan jalan-jalan cari makan atau berjalan-jalan lah ke tempat-tempat yang jarang kita pergi di Perak, tapi sebenarnya benda tu ada. So tapi tahun lepas kita pergi Ipoh, tahun ni kita pergi Kopeng. Alright, jom saksikan video ini. So macam biasa kita ada usual team yang sama pergilah setiap tahun. Kita ada driver dan juga pembekal kereta Perodua Arus beliau, iaitu Abang Chak. Lama tak lari, lama tak berbasikal. Sebenarnya buat apa sebenarnya? Bela perut lah. Bela perut lah. Aduh, bela perut saja dan bela-bela anak-anak kucing. Anak kucing ya. Busy betul lah. Boleh lah. Alright, kita ada Kak Roy pun rasanya dah terlalu lama bersara. Ni baru nak lari lah? Baru nak lari. Barang-barang larian semua masih ada lah? Ke dah berkerut dah? Adalah, tapi hampir rebut. Hampir rebut lah. Okay. So seterusnya kita ada Puan Laila. Bila last lari? Oh, hari tu lari ada Mamiran lah. Itu je lah Mamiran. Lepas tu? First and last. Oh, okay. First and last First, Mamiran first, yang ni last lah. Okay. Dan biasanya kita ada yang paling bongsu di belakang, bakal doktor, iaitu Dr. Zul. Baru balik daripada Aceh. Aceh? Yelah Aceh lah. Aceh untuk diving Tapi last week Explore Race. Oh, yang amazing apa, macam harta karun tu lah. Menang lah, nombor 5. Oh, nombor 5. Dia memang rezeki lah, dia ni selalu menang untuk Amazing Race harta karun kan. Alright, so video ni sebenarnya untuk rakaman kita lah. Kita nak tengok juga perubahan saiz, terutama je paling depan paling ketara so nanti bila 2 tahun 3 tahun akan datang boleh tengok balik video ni, menghibur kenangan lah. Alright, so untuk tahun ni kita tengok okey tak okey, sebab kita pun dah selalu sangat lari kat larian Sultan Nazir ni. So tahun depan bergantung pada tahun ni lah. Kalau tahun ni okey, tahun depan kita pergi lagi staycation untuk larian Sultan Nazir Shah. Sebab tapi tiap tahun memang larian Sultan Nazir ni memang sold out cepat gila lah. Dalam sejam 2 jam memang dah sold out. Kadang sampai jam portal Resek Asia tu. Destinasi jalan-jalan cari makan kita adalah di Galeri Rumah Lat di Kopeng, Perak. Rumah Lat, Galeri Lat, Seniman Diraja. Dato' Lat, Galeri Rumah Lat. Imajinasi, realiti karya dan pengalaman dari budak kampung ke kartunis kebanggaan negara, bercerita tentang kehidupan dan harapan. Lat adalah singkatan kepada bulat, nama timbangan yang diberikan semasa kecil. 1951. Oh, dia punya galeri ni dia ikut timeline. The main timeline lah, bukan multiverse Oh, cantik, ada gambar-gambar semua. Sebelah sini dia ada sketches artwork oleh Dato' Lat. Cantik walaupun hitam putih. Kita nampak ada punya storyline kan. Mengejar budak-budak, sampan apa semua, pokok. Sebelah sini pun ada lukisan dia, cantik. So ini adalah ruang untuk dia punya buku dan juga anugerah yang dia dapat lah. Motor yang ni guna motor Dato' Lat. Oh, smart motor dulu kan, dengan ada bag ni, bag askar ni kan. Oh, nice, 1969. So segmen ni pula adalah menunjukkan dia punya lukisan-lukisan. Kita ada ruangan audio visual untuk kartun Kampung Boy rasanya. Sekarang pukul 12.57, jam yang aku pakai adalah Coros Nomad. So ini ada rumah Dato' Lat. Dapur dulu dapur arang lah. Tapi cantik rumah ni, memang dijaga lah. Cantik rumah lama ni. Lukisan Kampung Boy daripada Dato' Lat ni memang banyak moral dia. Sekarang pukul 1.50 petang. So kita masih berada di Kopeng untuk destinasi yang kedua, iaitu Gaharu Tea Valley Kopeng. Ada aiskrim ni.
tengah-tengah panas buta ni kena datang untuk makan aiskrim ataupun minum teh ais. So ni location map dia. Kita berada di car park, dining hall, time gallery, production floor. Dan tiket dia adalah RM13 untuk dewasa, RM8 untuk kanak-kanak. Kita boleh pergi 3 tempat ni lah. Hoggar Hilltop Deck, Hoggar Hugging Park dan juga Lovers Park. So dia ada shuttle bus lah. Tapi total ni kalau nak jalan-jalan dalam 45 minit juga. Kita rasa macam tak pergi sebab nak kejar masa. Ni pun dah kurang pukul 2 kan. Sebab sekarang yang Reskit tu dia tutup pukul 6. Kalau dulu tutup pukul 8, so okey sikit. So ni tak nak pusing dia punya souvenir shop je lah. Dulu kena tengok apa ada, especially teh dia lah. Boleh minum-minum ke apa kan. So kita berada dalam kedai souvenir lah Hoggar. So banyak produk sebenarnya. So kita ada Hoggar Tea Tasting Corner boleh cuba teh. Sebelah sana kita boleh cuba kopi. So teh saja ke ada kopi? Teh Oh kopi saja. Okey, teh dulu lah. Original teh Agarwood. Teh kosong. Dia gula, tak ada apa. Rasa dia ada rasa teh dia. Sedap pula. Sedap. Yang ni campur buah gaharu. Okey. Oh, ni kurang sikit. Gaharu punya ni. Yang buah gaharu ni rasanya yang original lagi sedap lah bagi aku daripada yang cool tea. Kopi ada 2, satu kopi O, Kopi satu O. lagi ada krima. Okey, kopi O. Kopi O. Ini So kopi O dia rasa kopi O lah. yang ni ada krima. Krima maksudnya letak krima lah. Tapi sub kopi O sama lah. Dia kopi lain. Tadi Arabica kopi kan. Arabica. Ini Robusta. Arabica, yang ni Robusta. Tadi Arabica, ni Robusta. Ya. Ikan lain lah cepat. Yamcha. Ya. So daripada Agarwood ni ada body lotion, hand lotion, body scrub pun ada lah, macam-macam. Dan dia ada Maggi noodle juga. Maggi noodle lah, noodle original recipe dengan herbal recipe. So nak try satu, bawa rasa-rasa. Halal. Ni meat marinade. Untuk marinade ayam ataupun kambing daging kan, RM30. Macam-macam lah daripada gaharu ni. Premix pun ada. Dia ada kayu bang. Ada bau. Sikit. Ya betul. Nama dia kering. Kering dulu Bagi kering dulu, betul dia ada bau gaharu tu lah. Betul lah. Kayu dia. Sedap bau dia. Kalau orang mati tu. Kita layan soft ice cream pula. RM1 Ice cream gaharu guys. Belum campur vanila. Okey, terima kasih. Pantas. Apa benar tu? Siapa nak mewah? Ya, cuba ni. Tadi ambil video. So dia es krim dia rasa teh. Rasa macam-macam rasa matcha, tapi yang light punya matcha lah. Sedap weh, sedap. Sekarang hampir pukul 3 petang. Kita baru nak lunch lauk pure kampung dekat restoran Adeli di Gopeng Perak. Signboard dah besar-besar tulis sila bayar dulu di kaunter sebelum makan. Terima kasih. Kurma kambing, kurri daging, sup daging. Susunan lauk dia memang banyak. Ikan bakar ada. Ikan kalama, lauk dah banyak, dah habis pula. Aduh, ikan asam pedas, pesak tempoyak, ikan taucu. Hambar ikan bilis banyak. Ayam ada seketul lagi. Ikan ada. Aduh, itulah datang lambat. Kalau tidak boleh dapat nampak jelas makanan apa yang ada. Daging masak kicap. Okey. Telur itik. Peria goreng bergedil. Sayur-sayuran, cendawan. Nice. Terima kasih Cikgu Zul kerana belanja makan lunch hari ni. Amin. Semoga dimurahkan rezeki, cepat bertemu jodoh. Amin. So makan lauk pure kampung ni okey, walaupun lauk tak habis. Walaupun lauk dah habis, tapi yang tinggal masih sedap lah. Okey, so sekarang kita nak terus ke Kuala Kangsar. Sekarang dah pukul 3.30, 1 jam sampai ke Kuala Kangsar. Ada bas Soho lah. Hari ni aku pakai jam Coros Nomad, topi merah ni daripada Voltra, baju daripada XVGV, dan kasut daripada Skechers Aerobus.
bag of guy, bag sniper. Semua barang-barang ni aku letakkan link di bawah video description. Alright. Jemu. Okay guys, kita sampai. Okay, sekarang pukul 4.47 PM. Kita sudah sampai di Dewan Jubilee Perak, Kuala Kangsar. Ya, itu dia Hari Kebetulan Suara Indonesia since 2011. Sejak 2011. Okay, Dewan dia macam terang sikit compare dengan tahun lepas. Reskit collection. Terima kasih kat situ. Dan kita akan make reskit di situ. So kita ada bulk collection 10 ke atas. Dan ini kita make individual lah. Okay, so dia ada tukang bendera angkat bendera baru boleh. Nampak lancar saja. Kaunter depan sekali. Yahoo. Cuba angkat bendera. Angkat bendera. Okay. Dia punya barang lain-lain dia kategori kan. Tapi semua 5 item. Terlalu rahsia lah, dia berada di belakang, terlalu rahsia. Ini betul. Cek dulu. Ini pun betul. Tapi tahun ni kenapa sampai pukul 6 je? Selalu tahun lepas pukul 8, sebelum-sebelum pukul 8, tak tahu. Tak tahu Nama betul tak? Betul. Saiz baju? Saiz baju L. Betul. So kalau tak cukup nanti datang sini balik boleh, tapi cukup lah Bagus sekali. Oh, ada sign. Oh ya, ada sign lagi. Okey. Terima kasih. Okay, so katanya barang berlainan tapi total barang adalah 5 juga. So macam biasa kita dapat bag. Ui, bag ni ada upgrade belakang ada zip. Okay, so kita dapat air Hoyan Ho original herbal tea. Okay, halal yang penting. Minyak massage oil. Semkeca turmeric gamis ada 2. Okay, alright. Kacang ni memang dapat. Baju tahun ni ABN t-shirt warna purple, bib number. Alright. And then untuk 7km dapat topi running. Oh, nice topi yang ada lubang-lubang ni. Bukan kaleng-kaleng. Nice. Untuk 15km beza dia dah dapat running pouch. So 10km dapat botol shaker. Saif 7 10. 7 juga Saif. Mantap, ikut bapak dia. Cakap apa? Awak masuk ke? Awak masuk ke? Tak, okey. Orang yang tanya tu lari ke? So ini merchandise yang tahun-tahun lepas. Foam roller dah dapat. Ni cawan pun dah dapat. Buku. Waterproof bag tahun lepas. Baju baru saya nak pin. Kosong. Tu, pakai pin. Baju baru koyak ni weh. So ada tempat untuk scan bib 15km. Okay, medal dan baju telah dipamerkan. So untuk 7km rasanya asasnya medal yang sama. Cuma yang bezakan dia adalah dia punya layout 7, 10 dan juga 15. Oh, belakang pun ada tulis berapa km lah. And then untuk event t-shirt dia warna purple gradient. Dan tahun ni untuk 15km ada finisher t-shirt. So finisher t-shirt ni 2 tahun sekali saja. So kalau tahun ni dah ada, tahun depan tak ada. Next adalah 2027 untuk finisher t-shirt. So di gambar-gambar pas event ramai yang pakai kostum ni aku rasa dekat Taiping ni. Ramai gila betul-betul pasien. Abang Wira pun ada dengan Dian. Booth Commerce shoelaces tali kasut. Ini memang tak ada orang ada. Alright. Oh, shoelaces macam ni lah. Simplify kan. Dan juga dia ada stocking waterproof dia. Bus petanda Kuala Kangsar. Ada kerepek-kerepek. Tempatan. Biskut kelapa. Rempeyek. Dan sebagainya. RM15, RM6. Ada tester. Apa tu apa? Rempeyek tak ada tester, batang buruk. Oh, batang buruk. Kita ada booth TNB untuk promotekan dia punya TNB app lah, paperless. And then, alamak, booth Biofish ni dah tutup pula. Sebab Biofish ni yang bagi gummy bear tadi. Dan kita ada baju promo untuk baju spin lah. Satu piece RM15, stock clearance 5 piece RM50.
Agak cantik jugalah baju spin ni, RM59. Tapi aku malas nak beli baju sebab dah banyak sangat baju kat rumah. Oh, ini baju. Baju sleeveless RM60. Cantik ke warna ni, merah biru? Oh, ini pun cantik juga. Nice. Okay, ada combo set package A RM100. Package B RM200. Dua baju dengan seluar running tight. So abang ni RM35. Juga ada slipper RM129. Sedap tak slipper dia? Pouch bag. Topi cantik tak? Stokin dia spin tee. Cantik tak stokin dia? Stokin RM10. Cap. Oh, cap ni lah, cap spin lah untuk yang dapat tu. So baju spin, okey, package C RM250 baju dan juga kasut spin search performance running shoe. So sebenarnya ini adalah kasut carbon plate pertama dekat Malaysia untuk brand lokal lah. Spin search performance ni. Cuma dia tak se-hype sangat. Tu carbon plate. Alright. Warna putih. Okey, booth untuk gel. Okey, sekarang ni pakai banyak kepada Cisco Amino Vital. Okey, Amino Vital pun ada stock. Pangu running to swimming. Nice. Wah, okey, kita ada compression belt RM200 Ini aku nak try juga sebenarnya. Sebab ada jenis yang nipis. Okey, tapi harga dia keras sikit lah, RM200. Ni RM165. Okey lah. Topi. Topi Iron Man mat. Tapi tak masuk. Tak berani nak pakai. Nanti orang tanya masuk apa kan. Booth Numa running untuk muslimah. So dia ada set baju, tudung, seluar. Okay, fizioterapi, rawatan disediakan. Untuk recovery kita perlukan fizio. Memang kena adalah elastic band apa semua ni untuk kita exercise. Oh, minyak afiat. Okay, minyak hangat. Minyak baby you ada dalam sampel tadi. Recovery set RM45. APMM, Agensi Penguasaan Maritim Malaysia. Uish, dia orang pun ada jual baju lah. Baju APM. Aku suka corak camo yang pitak-pitak ni. Nice. Okay, harga pendek RM32, RM60. Untuk program esok, start pukul 5.30 pagi. Royal participant 6 suku pagi, 6.45 pagi fly off untuk 15 km, 7 pagi fly off untuk 10 km dan 7 km run. So tahun ni memang aku sengaja masuk 7 km sebab sebelum ni memang tak tahu masuk 15 km tak dapat makan baik. So route 7 km, tak kisahlah route dia mana-mana, memang lalu laluan kampung best. Route 10 km, tambahan dia loop dia besar sikit. Route 15 km sana. Oh, dia masuk sini. Kita ada foto studio daripada Harimau Run. Yang belakang mengiring. Oh, dia ini akan sambung berasap tu. Tengok gambar. Ateras! Come back. Okay guys, itulah saja untuk video kali ini. Respect Collection di larian Hari Kebesaran Sultan Aziz Shah pada tahun 2025. Sama je, memang smooth saja. Booth pun lebih kurang sama je macam tahun lepas. Main sponsor dia spin apa semua kan. Dan nak kata meriah, tak meriah sangat. Meriah sebab orang ramai datang. Besok nanti akan pakai macam-macam kostum. Kita jumpa esok insyaAllah untuk vlog 7 km. Terima kasih jika korang suka video ini. Bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang lonceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya.